Nampak tu guys? Gelong guys. Nampak tak tu? Aku tak tipu ni. 4 kali overhaul dalam masa 3 tahun. Inilah penyakit yang kita tak nak ni. Benda RM5 je. Tengok ni. OC kelas ni dah koyak mat. Bila kita buka, enjin ni datang sebenarnya kan. Dia dah 4 kali overhaul dalam masa 3 tahun. Semalam baru ni datang. Kau bayangkan 4 kali overhaul dalam masa 3 tahun. Boleh dijadikan gara-gara sebab benda ni je terlepas pandang, iaitu dekat crankshaft. Mana yang tak faham, korang tengok balik video yang ni. Tadi OC kelas koyak kan? Aku cakap hari tu hari masuk sini kan? Kau tengok aku pusingkan Kau perhatikan yang ini. Perhatikan sisi ni. Okey. Nampak tu guys? Gelong guys. Nampak tak tu? Aku tak tipu ni. 4 kali overhaul dalam masa 3 tahun disebabkan benda ni. Kemungkinan besar. Wih, jangan buat kerja gila. Overhaul ke, buka belah kelas ke, cek juga. Benda ni kalau tak balance automatic, korang kena turun enjin, bawa crankshaft korang, pergi machinery punya kedai, betulkan balik seperti ini. Nampak ni? Kalau tak, nanti test kat meter jadi macam ni. Nampak? Okey, semoga manfaat. Kalau korang nak top set juga, overhaul juga macam ni, boleh booking dekat link dekat bio. Okey? Ingat standard je tau. Yang mudi jangan datang. Bye-bye.